Guys, kalau anda ada masalah kencing manis tetapi ramai tak tahu apa itu HbA1c, sila tengok video ini sampai habis. Antara bacaan penting untuk orang yang ada kencing manis adalah bacaan gula daripada jari dan juga HbA1c. Bacaan laporan darah HbA1c menunjukkan kawalan darah gula anda 2 hingga 3 bulan lepas. Bacaan laporan HbA1c 5.7 ke bawah adalah sihat. Bacaan laporan HbA1c 5.7 ke 6.4% adalah anda memasuki pre-diabetes. Dan bacaan laporan HbA1c 6.5 ke atas adalah anda seorang mempunyai diabetes, iaitu diabetes type 2 lah. Semakin tinggi bacaan HbA1c anda, semakin tinggi risiko penyakit kronik seperti masalah buah pinggang, darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke, penglihatan makin kabur dan luka anda tak boleh sembuh. Kalau anda tidak pasti bacaan laporan HbA1c anda, sila tanya pada doktor atau lab yang bagi laporan kepada anda. Apa solusi yang berkesan? Bantu diri sendiri jadi lebih sihat dengan Happy Meal dan makanan yang ada nutrisi lengkap. Cikgu adalah coach membantu mengawal penyakit kronik anda.